Yang mana lebih baik? Simpanan 1 dinar 2 keping dengan berat 8.5 gram emas ataupun 1 keping gold bar 10 gram? Pilihan saiz emas yang sesuai sebenarnya bergantung kepada matlamat simpanan anda. Dengan sebab matlamat ini, anda boleh tentukan sama ada anda patut simpan emas yang bersaiz kecil ataupun bersaiz besar. Jika dilihat daripada sudut berat, 10 gram ini lebih berat berbanding dengan 1 dinar. Bermakna dengan gram yang lebih banyak, simpanan anda secara jumlahnya lebih tinggi. Dari sudut keuntungan pula, apabila dijual semula kepada syarikat Public Gold, value untuk kedua-dua saiz emas ini adalah hanya 9% sahaja. Cuma kos gold premium 10 gram ini lebih murah, iaitu RM15 sahaja berbanding dengan 2 keping 1 dinar, iaitu RM20. Jadi, untuk menjawab persoalan yang mana satu yang lebih baik, kedua-duanya baik untuk disimpan. Gold bar 10 gram hari ini berharga sekitar RM4,100 dan 1 dinar sekarang berharga sekitar RM1,700. Anda boleh pilih sama ada anda sukakan desain dinar yang bulat ataupun petak seperti ini. Belian emas di Public Gold adalah secara online dan anda hanya perlu berdaftar sebagai ahli Public Gold tanpa ada sebarang cas, ataupun anda boleh pilih untuk menyimpan dalam akaun emas Gap mengikut bajet anda sehingga anda boleh capai grade emas yang anda mahu. Kemudian anda boleh arahkan sistem untuk menghantar emas-emas ini ke alamat anda. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.